saya dah almost dekat 3 tahun lah. 3 tahun lah saya belajar dengan haraki ni, dengan inilah adik Ustazah Rani. Saya pun bukan tak belajar kat dulu, tapi larau banyak kan. So saya decide untuk belajar dengan haraki ni. Saya nak belajar daripada mula balik. Memang tak ada apa tiara pun baca pun kan, tapi selepas dah 3 tahun, maknanya saya start dulu pun bulan Ramadan 3 tahun lepas, sampai Ramadan kali ni memang banyak berbeza lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada pengurusan haraki lah, Ustaz Zakaria kan. Alhamdulillah, saya yakin dalam bacaan, alhamdulillah. Dan saya pun ucap terima kasih lah kepada tim haraki yang buat belajar secara percuma pada bulan puasa ni kan. Jadi saya pun menyertai lah, dan alhamdulillah boleh improve segi bacaan kan. Kalau tidak, dulu ke takut je baca kan. Sekarang alhamdulillah, saya dengan haraki ni ialah cara bacaan dia tu dengan bergambar kan. Macam ialah kesibukan berkerjaya kan, tapi bagi cukup mudah lah. Dan kalau kepada yang sama macam saya, yang tak berapa nak pandai baca dulu, tapi kalau ada sedikit basic bacaan, kenal huruf, saya rasa cepat dapat lah. Dan dari segi baca